Kenapa teruk sangat level ulasan daripada Adun? Menteri DAP perlu jelaskan dan bertanggungjawab kerana kabarnya memalukan Malaysia di persidangan buruh antarabangsa di Geneva. Nurul, tolong ingat 3 perkara yang ini. Yang pertama adalah ILC. Yang kedua adalah MTUC. Yang ketiga adalah JBK. Tiga perkara ini ada hubung kait antara satu sama lain. Nampak? Tetapi yang Nurul pergi kaitkan pula dengan YB Stevenson, Menteri Kesemuan tu, apa hal? Ini cerita tentang dalaman MTUC. Ini cerita tentang tindakan JBK. Ini cerita tentang wakil ke ILC. Sebelum ni ada wakil? Ada. Kenapa tahun ni tak ada? Sebagai seorang adun, sepatutnya kena tanya soalan yang tu. Kenapa tahun ni tidak ada wakil? Bila tanya soalan tu, baru akan tahu. Oh, ada isu berkaitan tentang pemilihan dalam MTUC. Sehingga terpaksa diwujudkan jawatan kuasa bersama khas untuk menentukan kepimpinan dalam MTUC. So, kalau MTUC tak ada kepimpinan, Nurul, oi, siapa yang nak dihantar ke sana, Nurul? Siapa? Nak YB Stevenson pick up macam tu je? Tak boleh. Sebab kita ada MTUC. Malah QPEX sendiri pun dah tegur. Sebab tu nak kena study sikit. Sebab tu nak kena membaca. Sebab tu nak kena buat analisa. Gunakan critical thinking, bukan fitnah thinking. Yang Adun Pekalan Kubur sekarang ni sedang menggunakan fitnah thinking. Mengaitkan dengan YB Stevenson, walhal MTUC sedang dalam krisis kepimpinan. Nampak? Banyakkan membaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.